mengetahui akar umbi Parti Keadilan Rakyat PKR kini sedang dalam proses pencalonan bagi pemilihan jawatan di peringkat pusat yang dijadualkan bakal berlangsung pertengahan Mei ini. Macam-macam kabar angin bertiup kencang. Kem masing-masing pun mula melobi nama-nama calon masing-masing yang mereka anggap relevan dan sesuai untuk terus mengemudi PKR. Begitulah yang terjadi kepada puteri reformasi kita iaitu Nurul Izzah Anwar. Tiba-tiba saja namanya disebut-sebut untuk merebut jawatan nombor 2 dalam PKR iaitu sebagai timbalan Presiden. Namun, ianya bukanlah datang dari dirinya sendiri. Kerana rasanya semua telah sedia maklum, sebelum ni Izzah mengumumkan yang dia hanya mahu bertanding bagi jawatan naib Presiden. Desas-desus ini turut bertebaran apabila setiausaha politik kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Muhammad Akin yang menyatakan dirinya bersama seluruh bahagian PKR Melaka menyokong Nurul Izzah Anwar untuk bertanding timbalan Presiden demi menjadikan parti progresif dan kekal diyakini rakyat. Hari demi hari, Izzah terus diberi sokongan penuh apabila makin ramai pimpinan parti di peringkat cabang turut sama menyatakan sokongan masing-masing. Sebelum ni, Ketua Cabang Tapah Perak kemudian diikuti dengan Cabang Kota Baru Kelantan, semuanya mahukan Izzah bertanding jawatan terbabit. Tak cukup dengan tu, wanita PKR turut mahukan hal yang sama. Malah Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari bersama dengan 18 ketua cabang PKR negerinya turut suarakan sokongan terbuka kepada Izzah. Kata Amiruddin, PKR memerlukan timbalan Presiden yang tidak terikat dalam pentadbiran kerajaan, tetapi boleh memberi fokus kepada mengukuhkan kekuatan dalaman parti, terutamanya bagi menghadapi PRU akan datang dengan strategi kukuh, struktur tersusun dan semangat anggota yang segar. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK yang juga merangkap timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli turut setuju untuk mengangkat Nurul Izzah sebagai timbalan Presiden kerana merasakan bahawa wanita itu sebahagian sejarah panjang keadilan dan juga masa hadapan untuk keadilan. Yalah, kita lihat berdasarkan pengalaman dan profil Nurul Izzah sendiri, kita boleh nampak bahawa Izzah ni merupakan individu yang dihormati bukan saja dalam kalangan ahli parti, bukan saja kerana dirinya anak kepada seorang Perdana Menteri, tapi kerana dia ialah Nurul Izzah yang berdiri atas kakinya sendiri. Malah, Izzah juga sering dipanggil di peringkat antarabangsa untuk beri perkongsian menerusi pelbagai ucapan. Terbaru ni, Izzah juga telah tersenarai sebagai salah seorang daripada 30 individu yang berpengaruh dalam projek Syndicate Forward Thinkers List. Bagaimanapun, sehingga hari ini PKR masih menantikan keputusan Nurul Izzah tentang begitu banyak pencalonan yang diberikan kepadanya. Dalam satu hantaran di media sosial rasmi miliknya, Izzah menyatakan penghargaan atas sokongan yang diberikan kepadanya. Namun dia mengakui masih memerlukan pertimbangan yang mendalam. Apa yang menggusarkan apabila Nurul Izzah kini diserang bertali arus hanya kerana kabar angin tersebut? Persoalannya, mengapa dia perlu diserang sedangkan yang mencalonkan namanya itu bukanlah dirinya sendiri, mahupun Presiden yang juga merangkap bapa kandungnya sendiri, tapi ia datang dari pilihan ahli parti di pelbagai peringkat cabang. Kenapa perlu jadikannya kontroversi? Sedangkan jika benar Izzah bertanding sekalipun, belum tentu dia akan menang. Kerana adat bertanding, ada yang menang, pasti ada juga yang kalah. Bukankah demokrasi itu tidak seharusnya disekat? Seperti apa yang dikatakan Rafizi Ramli dalam kenyataan terbarunya lah, semua ni sebenarnya terpulang ke atas individu masing-masing. Baik Rafizi, baik Saifuddin, baik Izzah sendiri. Kerana bertanding itu adalah hak masing-masing. Itulah prinsip demokrasi sebenar. Jadi, Nurul Izzah Anwar bertanding untuk timbalan Presiden atau tidak? Sama-samalah kita nantikannya.